kotak hadiah yang misteri dan menarik terapung masuk ke dalam sekolah yang indah. Perlahan-lahan bergerak ke dalam bilik darjah. Apabila ia dibuka, Rumi muncul dengan kehadiran yang berani dan mencolok. I'm a heartbreaker. Yeah, I'm a heartbreaker. Do it for the fun of it. Yeah, I'm a heartbreaker. I go for the killer. Do it for the fun of it. Wanna be a king slayer. Give me my crown. Bow down to your queen pin. Give it to me now. Bow down to your queen pin. You better listen up. Golden Rumi. Oh, tunggu. Kenapa Zoe dan Mira belum sampai lagi? Cakap tentang syaitan dan dia muncul. Sebaik sahaja Li Mei muncul, semua orang tahu siapa itu. Sementara itu, Mira secara tidak sengaja membuat kesilapan kecil kerana kekasarannya dan hampir menghadapi masalah. Itu betul-betul hebat. Hey, hello Rumi. Violet Mira. Hello. Sementara kedua-duanya sedang berseronok, tiba-tiba gegaran melanda. Tanah mula retak dan dari rekahan itu, seekor harimau yang membawa Zoe perlahan-lahan muncul, mencipta satu adegan yang aneh dan mengagumkan. Emerald Zoe. Hello Zoe. Hai, semua orang. Mari kita masuk ke dalam. Selamat pagi, kelas. Selamat pagi, Puan. Oh, hari ini kita ada kelas ujian. Ujian? Saya semakin gemetar. Terima kasih, Puan. Baiklah, kelas, anda boleh mula sekarang. Ya. Kenapa ini susah sangat? Dengan hanya melihat wajah mereka, jelas bahawa semua orang berasa keliru dengan ujian itu. Namun, Rumi perasan bahawa cikgu tidak memberi perhatian dan tiba-tiba mendapat idea. Selepas mendengar suara nyanyian manis pelajar kecil itu, guru perlahan-lahan berehat dan tidak lama kemudian tertidur. Buka buku, cari jawapan. Okey. 2 tambah 3 bersamaan 5. 4 tolak 1 sama dengan 3. Guru itu terjaga dari tidur siangnya. Zoe dan Mira dengan cepat menyembunyikan semua yang mereka lakukan, tetapi Rumi masih terlalu fokus pada kerjanya, sehingga dia tidak sedar apa yang sedang berlaku. 2 tambah 3 bersamaan dengan 5 tolak 2 sama dengan... Yang ini... Hei, alihkan tangan anda. Saya tak dapat melihat jawapannya. Cepatlah, bergerak. Anda menutupi jawapan saya. Jumlahnya adalah 3. Kenapa kamu tidak mendengarkan saya? Puan? Adakah anda menipu? Anda mendapat F. Fokus pada ujian anda. Ya. Itu menarik. Selepas apa yang baru sahaja berlaku, Mira menjadi lebih berhati-hati. Namun, apabila dia melihat guru itu sedang menumpukan perhatian pada membaca beberapa kertas, dia mendapat satu idea.
masalah matematik ini, gunakan formula. Mira memberikan senyuman manja dan dengan lembut meletakkan secawan mi di atas meja guru. Kemudian dia dengan cepat kembali ke tempat duduknya sebelum lama. Aroma lazat merebak ke seluruh bilik dan menarik perhatian guru. Ia sangat pedas. Saya berjaya. Satu tambah 4 sama dengan 5. 6 tambah 2 sama dengan 8. Namun, apa yang Mira tidak jangka ialah guru itu sentiasa menyimpan aiskrim dalam begnya dan menggunakannya untuk menyejukkan rasa pedas. 3 tambah 2 sama dengan 5. Mira, adakah anda menipu? Puan, Anda mendapat F. Zoe mendapat idea. Dia merangkak di bawah mejanya dan secara rahsia memberi isyarat kepada harimau itu. Hey Tiger, tolong datang bantu saya dengan ini. Ia sungguh susah. Okay. Getaran yang disebabkan oleh harimau mengejutkan semua orang. Dalam beberapa saat sahaja, bilik darjah menjadi agak huru-hara. Tetapi semuanya nampaknya sebahagian daripada rancangan Zoe. Semua orang menjauhlah. Ia berbahaya. Berpura-pura berlari di luar bersama yang lain, dia diam-diam tinggal di dalam kelas. Sebaik sahaja dia bersendirian, budak perempuan yang suka bermain itu cepat-cepat mengambil peluang untuk melaksanakan rancangannya. Tunggu. Kamu berdua di sini. Tapi di mana Zoe? Saya tidak tahu, Puan. Puan. Guru itu segera bergegas kembali, hanya untuk disambut dengan satu pemandangan yang tidak dijangka. Apa? Zoe! Adakah seseorang menipu lagi? Kamu dapat F. Disebabkan oleh menipu, seluruh kelas menjadi kacau bilau. Sekarang kamu semua perlu bersihkan ini. Jika tidak selesai, kamu semua akan dihukum. Ya, Puan. Hei semua, mari kita bersihkan bilik darjah bersama-sama. Mari kita pergi. Pada saat ini, 3 rakan bekerjasama untuk membersihkan bilik darjah. Mari kita lihat bagaimana hasil akhirnya.
Semuanya sudah siap. Baiklah, mari kita hias bilik darjah sekarang. Okey. Kelas kini kemas dan bersih. Bagaimanapun, 3 gadis itu belum selesai lagi. Mereka mahu menambah lebih banyak hiasan untuk menjadikan semuanya lebih terang, lebih berwarna, dan lebih indah. Mari kita hias meja-meja itu. Rumi mengeluarkan sebutir berlian kuning, lalu meletakkannya di atas meja. Kemudian dia menggunakan udara hangat dari pengering rambut untuk mencairkannya dan menyebarkan lapisan hiasan mewah di atas permukaan meja. Saya patut menghias meja saya juga. Mira mahu meja dia kelihatan sangat comel juga. Dia memilih hiasan kegemarannya dan membuat pesanan untuknya. Nah, ini dia. Terima kasih. Selamat tinggal. tinggal. Kini, yang tinggal hanyalah meletakkan bekalan sekolah di atas meja dan semuanya akan siap. Wow, comelnya. Tolong beri saya meja yang cantik. Bagi Zoe, dia hanya memanggil rakan cakera terbangnya. Ia dengan cepat naik ke udara dan memancarkan cahaya ke meja. Dalam sekejap, meja itu berubah menjadi warna hijau terang yang cantik dan menonjol dengan indah. Hai, kawan-kawan. Semua, jom kita hias meja cikgu bersama-sama. Yes! Meja guru dan papan hitam yang biasa juga dihias dengan teliti oleh para pelajar perempuan, menjadikan bilik darjah kelihatan lebih cantik dan hidup. Akhirnya, kita sudah siap buat masa sekarang. One. Guru itu melihat sekeliling kelas dengan terkejut di matanya. Bagaimana dia akan bertindak balas kepada semua kreativiti ini? Kamu semua menghiasnya. Sangat cantik. Terima kasih, Puan. Baiklah, saya tidak akan menghukum kamu lagi. Janji kamu tidak akan melakukannya lagi, ya? Iya.